Saya nak tunjukkan anda, bila kita on je, nanti dia akan keluarkan lampu dia tak silap saya warna hijau. Kemudian kipas propeller dia akan bergerak sikit. Semua dia punya propeller ni akan bergerak sikit macam ni. Dia buat apa tu? Kenapa dia bergerak macam tu? Sebab dia tengah checking, tengah check keempat-empat motor ni. Okay, fokus saya akan on lampu warna merah itu bermakna dia belum ready lagi untuk fly. Nanti bila ready untuk fly, dia akan keluar warna hijau. Kita tahu DJI brand yang sangat convenient. So kalau anda dah record kan, anda malas nak. Zaman dulu kita nak kena transfer tu, nak kena pakai wire lah apalah. So DJI punya teknologi tak. Senang. Just klik je button dekat sini. Tak saksi selama 3 kali. Nanti saya akan tunjukkan dalam next video lah cara transfer dia. Dia akan auto connect dengan anda punya apps tu. Dan anda boleh terus transfer sahaja. So nasihat saya, kalau anda nak beli benda-benda yang mahal macam equipment yang berharga macam ni, boleh saja janji anda tahu macam mana nak buat semula ataupun nak jana semula pendapatan. Ini juga adalah dikira sebagai aset anda nak mulakan bisnes ke, content creator ke. So jangan risau, tak rugi pun anda beli ni. Nanti next video kita akan tengok macam mana dia fly di udara. Kita akan tengoklah footage dia macam mana, harganya mahal. Kita nak tengok juga quality kamera dia kan, yang sangat HD macam movie tau. Serius tak tipu.